perwakilan dan pemerhati yang hadir di dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Tidak lupa juga kepada Ketua Pemuda UMNO Negeri saya, Ketua Saudara Azli bin Amros. Izinkan saya mulakan ucapan perbahasan ini dengan dua rangka pantun. Tegak meranti di tanah bertuah, akan menghujam kukuh hidup. Saya Fauzi datang berhujam, mewakili pemuda UMNO Johor. Sungai Tebrau mengalir tenang, namun derasnya tersirat di dasar. Pemuda UMNO Johor langkahnya cemerlang, karismanya diam tapi besar. Sebagai mukadimah, saya ingin mengatakan ucapan terima kasih kepada Saudara Azli Amros selaku Ketua Pemuda UMNO Negeri Johor beserta Ketua Pemuda UMNO bahagian-bahagian kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk menjadi jurucakap pada kali ini. 8 tahun bos jadi Ketua Pemuda UMNO bahagian, kan? Dan tambah 2 tahun dah jadi 10 tahun jadi Ketua Pemuda. Hari ini dapat jadi jurucakap. Terima kasih Ketua Pemuda Negeri kita. Yang keduanya, saya ingin mengatakan ucapan terima kasih dan tanya kepada Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda Malaysia, kerana telah berjuang membawa pemuda hingga ke tahap ini. Walaupun agak lantang dan keras lagunya, tapi kami semua faham yang Berhormat Datuk Ketua Pemuda Malaysia sedang berusaha untuk memastikan institusi pemuda ini terus kuat dan gah walaupun sering digelar layak dan besar. Yang keduanya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah juga kepada Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia Yang Berhormat Hairi Asyaf, yang juga banyak membantu pemuda UMNO di bahagian-bahagian seluruh negara, terutamanya pemuda UMNO Johor. Yang Berhormat Hairi juga telah memainkan peranan penting dalam menjadi benteng orang muda di negeri Johor selaku Expo Belia dan Sukan di pentadbiran kerajaan Johor. Terima kasih Yang Berhormat Naib Ketua Pemuda. Bukan mengampu tuan-tuan, saya ni Ketua Pemuda Tebrau tak pernah mengampu. Kalau banyak mengampu dah jadi Perdana Menteri ya kan? Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, hari ini saya diberi amanah oleh Ketua Pemuda UMNO Negeri Johor untuk membawa usul-usul yang memberi faedah kepada orang muda, khususnya di negeri Johor Darul Takzim. Kita perlu ingat yang Pemuda UMNO Johor ini mempunyai 26 Ketua Pemuda UMNO bahagian. Dan apabila menjadi sebuah negeri yang mempunyai bahagian yang terbesar, sudah pastinya saya memikul tanggungjawab yang besar di atas pentas ini. Ingat, 26 bahagian tuan-tuan. Kalau nak menang